Macam komen ni dah terang-terang lah adik tu yang meragam. Awak tahu kisah ke sebenarnya? Kalau awak memang serumah dengan saya. Sebenarnya kalau awak tak serumah dengan saya, awak tak tahu apa yang berlaku. Okay, first kali cerita dia itu adalah video tahun lepas, awal tahun lepas 2022. Dia dah pernah viral dah sebelum ni, dah pernah viral dekat akaun first saya, dah pernah viral dah sampai ke Indonesia. Okay, ni saya post mula dekat akaun baru saya. Cerita dia macam ni. First kali awak kena baca dulu caption. Bila awak tak baca caption, awak tak dapat ilmu. Orang kata membaca malam mulia kan? Macam gitu. Baca dulu caption sebab ramai lah, ramai bukan dia seorang dia. Ramai yang cakap pasal ajar kakak hormat adik, ajar adik hormat kakak. Macam-macam lah. Ibu salah kan. Nanti apa anak menjerit ni sebab ikut mak lah tu. Macam-macam kan. Korang ni rasa macam korang ni terpaling mulia lah orang cakap kan. Tapi tak apa, saya maafkan. Tak apa, mungkin awak jenis memang tak nak membaca dan tak nak mencari apa cerita sebenarnya, apa kisah sebenarnya. Membaca pun korang tak nak caption kat bawah tu kan. Apatah lagi korang nak tahu cerita yang sebenar, betul tak? Macam gitu. Tapi tak apa, saya cerita semula ya. Itu adalah tahun lepas punya cerita. Awal tahun lepas. Hera pun yang kakak dia tu pun belum lagi masuk darjah 1. Sekarang ni kakak dia darjah 2 dah. Darjah 2 dah. Okay. So cerita dia pasal korang nampak tu di pertengahan cerita tau. Tapi permulaan cerita tu saya dia dah tahu. Kenapa rekod anak? Sebab itulah dia orang kata kita ni rutin sebagai housewife, kadang-kadang apa salahnya pun kita nak rekod anak kan tu. Jadi orang kata macam mana? Satu memori dan kenangan untuk anak. Lagi satu, kenapa nak kena posting? Okey, satunya awak kena hormat saya dan saya hormat awak. Kalau awak jenis awak tak suka posting, itu hak awak. Saya tak pernah halang hak awak. Tapi awak jangan menidakkan hak saya ya. Sebab apa? Sebab saya nak sebab daripada anak saya sendiri, Hera Erina yang first, yang kakak dia tu, dia dah pernah pesan dengan ibu. Ibu, nanti posting dekat account ni, posting je. Sebab apa? Sebab dia kata dulu dia pernah hilang banyak kenangan dia masa kecil dekat dalam handphone. Ibu simpan dalam phone je. Banyak hilang, memang hilang. Dia kata kali ni ibu masukkan dekat dalam social media, tak apa. Hera nak tengok bila in the future nanti. Satu lagi, itu bukan aib kak, itu bukan aib. Okay? Kalau aib, kalau ibu rakam gambar dia mandi ke, bogel ke, atau ibu merotan dia ke, itu bukan aib. Itu semua zaman kanak-kanak. Zaman kanak-kanak yang kita semua pernah lalui. Dia dengan kawan-kawan dia pun tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Dia tak ada rasa malu ke apa. Terpulang, kalau macam anak awak, jenis yang tak boleh kena macam tu, jangan buat. Okey, anak ibu adalah orang kata kita tahu anak kita. Anak kita sendiri yang advice kita untuk ibu masuklah nanti kan. Hera tak nak lagi Hera punya apa nama ni, video hilang. So ibu masuk kalau kat dalam TikTok. Okey, ini penjelasan saya ya. Awak nak terima, awak nak terima atau tidak, itu bukan masalah saya lah. Itu penjelasan saya sendiri. Dan tentulah saya sebagai ibu, takkan saya nak biarkan anak saya macam tu. Takkanlah saya nak tidak mengadili. Kalau tapi yang ramai kenal saya, kenal ibu ni, saya gelarkan diri saya ibu lah. Ramai yang tahu cerita. Okay, ramai tahu cerita sebab benda tu dah viral dah. Tahun lepas lagi dah. Diorang dah tahu kisah dah. Yang ni mungkin yang baru-baru kan, baru-baru tahu kan. Tak apa, saya jelaskan. Lain kali kena baca caption, saya dah siap letak link part 2 dah. Sebenarnya dah ada part 3, part 4. Sebenarnya dia ada, tapi saya letak part 2 je. Untuk orang kata orang tahulah yang bila anak bergaduh tu kesudahannya baik-baik, anak bersalaman kan. Sebab apa orang ada bagi tahu saya kan, korang ada bagi tahu lah kenapa tak bagi adik salam kakak, lepas tu ajarlah adik hormat kakak. Dia macam ni, adik hormat kakak, adik hormat. Awak tak tahu adik hormat. Tapi disebabkan kesalahan tu berpunca daripada kakak harus minta maaf. Sebab apa saya ajar macam tu? Sebab saya tak nak ajar dia jadi seperti bosi. Bila kita ni dah ada anak sulung, kita rasa kita ni paling sulung lah, paling kena dihormati lah. Esok bila dia buat salah, dia dah tak nak dah. Dia rasa macam aku buat salah lah. Taklah, kau adik kau lah kena minta maaf dengan aku. Awak nak macam tu ke? Tak nak kan? Macam tu juga dengan saya. Saya pun tak nak. Jadi saya lebih tahu apa yang perlu saya buat. Anak saya buat salah yang mana-mana, walaupun adik salah, dia tetap akan minta maaf dengan kakak. Kakak buat salah, dia tetap juga kena dulu minta maaf dengan adik. Macam tu. Awak kena faham, baca caption, cari solution ni, cari solusi. Kalau awak betul-betul nak tahu apa yang terjadi ni, awak kena baca caption, baca komplit, kena baru awak boleh dapat semua. Okey? Saya tak marah tau. Korang jangan bersangka-sangka. Itu je. Kita kalau bersangka-sangka kan, bila kita tak sempat baca apa yang korang komen, mana tahu kan bila awak dah tak ada, saya dah tak ada, tiba-tiba jumpa awak kat akhirat, saya tak kenal awak kan. Tapi rupanya dengan komen-komen awak, benda macam tu kita kena elakkan lah kan. Jangan kita mudah jadi toksik pada diri sendiri tau. Bila kita jadi toksik ni, dia tak boleh macam tu. Okay? Saya tahu awak mungkin tak faham, mungkin awak dalam keadaan situasi geram kan. Hakikatnya tidak ya. Kalau yang kenal saya, tahulah macam mana saya handle anak-anak saya. Ramai yang kenal saya sebenarnya, yang ramai dah tahu saya punya konten saya macam mana daripada awal, daripada account first lagi. Tapi ada yang juga yang masih belum tahu kan. Tapi tak apa, saya tak marah tau. Tak apa, it's okay. Saya just jelaskan apa yang saya perbetulkan apa yang tak betul lah. Okay. So sebagai mak-mak ni lebih banyak yang tahulah. Kalau lelaki yang housewife ni lebih banyak tahulah macam mana handle anak kan. Kita sendiri tahu kedudukan anak kita macam mana, perangai diorang macam mana, penerimaan diorang macam mana. Ada setengah macam kakak jenis dia, kita tak boleh berlembut dengan dia. Faham tak? Bila berlembut dia tak jalan. Kakak dia jenis kita kena
push dia, macam kita kena tegas dia. Macam adik, kalau kita tegas dia tak jalan, tapi berlembut dia jalan. Anak-anak ni berbeza tau. Kita je tahu. Awak mungkin tahu anak awak. Saya pun tak boleh judge anak awak macam mana, sebab itu adalah hak awak dan awak lebih tahu. Awak yang jaga anak awak. Jadi jangan tolong jangan jadi toksik. Okey, jangan jadi toksik pada keluarga orang lain. Okey, awak kita saya macam gitu. Okey, so apa-apa anything just sedikit lah dulu sebelum nak menuduh kan. Kalau kita menuduh ni macam tak baik lah awak. Yelah, awak tetap nombor satu. Awak parents tetap nombor satu. Okey? Saya respect awak lah. Kalau awak rasa awak yang paling terbaik, saya macam respect lah awak kan. Yelah. Kita ni rezeki pun berbeza-beza. Allah bagi kita rezeki pun berbeza. Anak pun berbeza-beza. Perangai pun berbeza. Jadi jangan samakan kita dengan anak kita yang lain. Okey? So cantik. Okey? Terima kasih.